welcome back to my channel, Zack Ashu channel. Wow. Video kali ini aku nak review ataupun mukbang ayam goreng, iaitu brand daripada Texas Chicken. So let's go to enjoy the food. Alright, jom bersama aku, Zafran, Zafril dan Zarib. Okay, jom kita mula start makan. Alright, jom cepat makan. Ambil tu, ambil pinggan, Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Barakna fi ma razaqna wa qina Nak Azhar? Ya Allah, berkatilah rezeki Engkau berikan kepada kami dan jauhkan kami dari azab api neraka. Amin. Amin. Ni. Kita tunggu hati kena ni. Okey, ambil pinggan tu. Ambil pinggan. Pas. Macam Ha? mana nak makan? Orang letak sini. Makan pun tak tahu, tengok guys. Dah ada makan pun tak makan. Tak itu. Okey. Aku dah beli beberapa ayam. Ayam goreng Texas ni, ayam dia memang besar. So puas hati bagi diorang makan kan. So kat sini kita buka, ni ada apa? Oh, sayur. Sayur kubis. Alright. So ni apa ni? Sayur juga. Oh, dia bagi dua sayur ni, set ni. Aku beli yang set. So ni add on, ada kentang. Lepas tu dengan classic burger dah siap. Dengan spicy tender wrap. Ni untuk tukang merekod tu lah. Wife aku. So dia boleh makan sekali dengan kita lah. Alright gang, jom kita makan. Bunyi crunchy tu. Alright gang, jemput. Okay, burger daging ayam kot dengan roti. So kita letak liver. Alright. Terus makan sekejap dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Isi ayam. Isi ayam guys. Nak sedap. Sekejap tak? Ayam ni besar tak tu? Ambil suar. Tolong suar. Wow. Burger dia. Betul? Sikit je. Agak lembut. Lepas tu ni isi ayam lah. Memang terasa dia punya apa, ayam dia tu memang padat lah. Simple je. Letak mayonis, letak kobe. Dia punya klasik burger dia. Aku nampak. Dia makan tak betul. Dia salah orang pula. Ya? Dia pecek. Kau nak rasa dia punya coleslaw atau sayur dia. Oh, sayur dia besar-besar lah. Kau boleh dia potong. Tengok. Dia potong besar-besar. Apa ni? So, ni fresh eh. Tengok kentang pun nak beb besar tak? Kentang dia saiz dia besar saiz dia. So ni aku tak tahu apa benda ni, macam roti dia. Dia lain lah. Lunak sikit lah ni. Kita rasa sekejap. Roti canai. Kalau sangat lah, macam mana? Bukan sangat, tebal. Macam tebal. Lembut juga. Dia kan langsung air memang. Sedap. Roti ban ni. Terus dulu makan. Cekik lah. Mana aku sangat. Dia kat bawah.
Ayam dia besar-besar. Besar yang dia. Kau tengok. Saiz ayam dia. Tak masalah. Yang Texas ni ayam dia memang cukup besar. Ayam lah. Okay. Alright. Rasa letak chili sauce. Baik. Bismillah. Sedap. Panas lagi. Masih panas lagi. Gua angkat daripada kuali tadi. Kau nampak? Tengok. Tengok dia. Oi. Apa tu? Angin ke? Angin dalam badan telah keluar. Apa? Betul tu. Macam dia tuang. Kaki yang gerak. Kulit dia betul spicy ya. Juicy. So, aku nak test ni tak? Spicy tender wrap. Dah dia agak kecil lah. Dia macam roti pita jugalah. Cuk canai ni. Macam shawarma. Macam shawarma apa dia? Macam iya. Macam tak. Tak tahu lah. Tak apa, kita test. Kau tak tahu sos ni? Okay. So, kita rasa dia punya apa spicy, apa tender dia. Kan? Tender wrap. Dalam dia ada isi ayam. Macam mana? Cak dengan salad lah. Siapa suruh keluar? Keluar kau sini tu. Sedap kan? Ayam. Tak? Boleh tak? SENGAWA. Okey dah. Ini aku rasa aku pun tak makan kan. Tu kita bagi wife aku lah, Aisyu makan. Aisyu dia makan, dia suka vegetables. Sayur-sayuran. Apa ni? Pak ambil isi kan. Ayo. Oh yo.
Ambilkan. Okay. Ayam caksa sih memang besar. Syah je. Jadi betul-betul besar. Parti agak beli. Oh, tujuh. Dah. Dua, tiga. Dah. Okey kan? Minta buat. Angin ke? Okey kan? So, sampai sini saja video kita kali ini untuk kita mukbang ayam Texas chicken. Sehingga kita jumpa lain kali the next video. Apa kita nak buat? Okey, akhir kata daripada kita orang. Jangan lupa like, share, komen and subscribe video Zack Ashu channel. Okey, guys. Kita jumpa lagi Assalamualaikum. Bye bye.